Gambar raja anak panah ini menunjukkan satu perhubungan. Okay. Di sini kita dapat lihat di bawah fungsi f, x dipetakan kepada y. Okay, x dipetakan kepada y. Kemudian kita lihat y dipetakan balik kepada x oleh fungsi f songsang. So ini adalah tata tanda bagi fungsi songsang, bagi sesuatu fungsi. So kalau fungsi asalnya adalah f, fungsi songsangnya adalah f kuasa negatif 1. Now, jangan salah anggap, jangan kelirukan negatif 1 ni dengan hukum indeks. Sebab hukum indeks bila ada kuasa negatif, dia adalah salingannya. So, f kuasa negatif 1 bukan 1 per fx. Jangan kelirukan. Ini adalah tata tanda bagi songsangan sesuatu fungsi. Jadi, daripada gambar raja anak panah ni, apa yang kita dapat tahu ialah jika fungsi f memetakan x kepada y, songsangannya akan petakan balik y kepada x. Right? Ia macam berulang alik, pergi balik. Dia pergi, lepas tu dia balik. Right? So, that is the tugas of the fungsi songsangan. Now, setiap graf fungsi dan graf fungsi songsangannya bersimetri pada y bersamaan dengan x. So, di sini, kalau kita lihat, kita ada fungsi f of x dengan kita ada fungsi f songsang of x. Ya, f songsang of x. Nah, kita pilih koordinat 01. 01. Dia dipantulkan balik kepada satu sifar. Di mana ia dipantulkan? Ia dipantulkan pada paksi pantulan y bersamaan dengan x. So, semua graf fungsi dan graf fungsi songsangannya bersimetri pada y equals to x. Jadi kalau saya lukis satu garis yang berserenjang dengan paksi simetri dan menghubungi kedua-dua titik itu, jarak titik satu sifar kepada paksi simetri adalah sama dengan jarak 01 kepada paksi simetri. Sebagai kesimpulan, fungsi songsang boleh dikatakan adalah image bagi fungsi asalnya.